Apa jadi kalau duit RM10,000 jika dibiarkan dalam KWSP selama 30 tahun? Jumlahnya akan jadi sekitar RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Nilainya nampak besar bagi siapa yang tidak faham tentang time value of money atau bahasa mudahnya tentang kuasa beli duit kertas. Tetapi bagi siapa yang tahu, nombor itu langsung tidak mengujakan. Pertambahan nombor tu sebenarnya tidak menambahkan kekayaan kita pun bila diambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan ringgit. Sejarah ringgit 30 tahun yang lalu, tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun tau. Tahun 2015, ringgit jatuh lagi 35% setahun. Jika tumpuan ada dalam akaun RM10,000, ia masih kekal RM10,000. Tetapi hakikatnya, kuasa beli sudah hilang 50% dan 35% hanya dalam masa 1 tahun sahaja. Orang kaya tidak menyimpan harta yang banyak dalam bentuk duit kertas. Mereka faham tentang kuasa beli yang boleh hilang. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk harta seperti emas macam ni yang bertahan nilainya. Simpan hartanah, tanah yang mendatangkan hasil, bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan dan untuk bajet yang tidak terlalu besar, simpan emas. Apabila tuan-puan menyimpan emas tuan-puan, tidak perlu bimbang lagi tentang kehilangan kuasa beli tersebut. Bukti mudah, zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, 1 dinar ni boleh beli 1 ekor kambing. Dan 1 dinar ni masih boleh beli seekor kambing pada hari ini. Bermakna, jangankan 30 tahun, 1400 tahun pun kuasa beli emas tetap bertahan. Jadi bagi siapa yang ingin alihkan sebahagian simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk emas fizikal, tuan-puan boleh sahaja rujuk pin video dekat profile Fad atau terus sahaja klik link di bio, nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.